So I buat content lah. Sebab time tu tengah viral meet and greet kan. Macam kenal tak Face Penjahat? Pernah dengar nama Dia yang start dulu buat meet and greet. Lepas tu I pun terikut lah. Kawan I Aish. Kenal Aish? Aish kenal? Macam kata apa tah kalau you buat meet and greet? Aish tu masa tu dah masuk amal ke belum? Belum lagi. Sebab I kawan dia time sebelum masuk amal lah lagi. Oh okay. Lepas tu? So lepas tu dia kata, dia suggest untuk I buat meet and greet dekat depan pavilion. Okay, lepas tu I try lah confident. Dia teman I lah time tu. Dia teman record. Lepas tu dia buat live. Time tu view ramai gila lah. masa tu sebenarnya you dah ada nama lah dekat Ada nama. dekat TikTok lah. Tapi time tu tengah prime. Tengah naik. Ramai masa tu datang? Yes, ramai. Lepas tu I fikir macam, aku boleh buat duit kot. Macam time tu macam tak biasa belajar lah. Macam tu kan. Macam tu. Tapi bila fikir balik kan, lama sama belajar is penting lah for me. Further study lah. Walaupun bidang pun further study. Yelah, itu yang you buat sekarang lah. Yes. You ambil diploma semua tu kan. Okay, faham. Lepas tu masa tu you adakah dikira culture shock lah, macam wow, macam ni dunia ni ramai ni yang suka aku kan? Mungkin kata shock jugalah. Mungkin daripada tengok circle kawan yang macam influencer juga, yang macam dia pun hidup mewah kan. Macam semua aku pun boleh buat juga kan. Tapi faham. Mungkin I punya rezeki mungkin lambat.